bila akaun kita dah kena sekat atau bila akaun kita dah kena restrict, right, ataupun suspend, first thing is kita tengok boleh tak kita appeal. I boleh cakap 50-50 lah ataupun 70-30, right? 70-30 lah, give you a better percentage, right? That chances are you boleh dapatkan akaun you balik. Okay? Tapi first things first, kita kena tengok kenapa you kena sekat, kenapa you kena larang. Okay? Selalu, right, apa-apa kesalahan pun dia akan ada sebab. So kalau sebab tu sebab tu adalah sebab salah kita, you dah tahu. Okay, you dah tahu macam mana you buat pun memang takkan dapat. Tapi is something that you tak perasan. Okay, you buat benda yang salah, tapi benda ni sebenarnya affected, boleh affect account you, and then is something that you boleh betulkan. Okay, your account mungkin boleh dapat balik. Okay, tapi macam soalan you tanya, kalau hari ni akaun I dah kena sekat atau kena larang, saya nak buka akaun lain baru,